Video kali ni saya nak share sikit pasal benda ni. Benda ni kegunaan dia adalah untuk bagi tali kemah ataupun flysheet macam ni dia lebih tegang. Okey, biasanya orang akan gunakan tali biasa lah, tali biasa ikat dekat atas pole, lepas tu pad dekat bawah dan adjust, gunakan adjuster macam ni untuk kasih dia tegang dan ketat. Kadang kita nak tarik tu dia tak berapa kuat, so tali ni tak berapa tegang. Okey, so kalau korang beli benda ni, dia akan dapat tali dia ni dan juga satu puli. So benda ni akan memudahkan kita untuk kasih tegang lagi tali flysheet ataupun kemah ni. Okey, so nak pasang dia mudah je. Dia ada satu velcro strap kat sini, bukakan dia. So yang ni bagus untuk lebih kemas lah bila kita dah tak pakai. Tali ni dia agak panjang dan juga dia tebal. Okey, so kita boleh sangkut sini, ataupun kalau ada strap macam ni, lagi bagus kita sangkut kat strap lah supaya dia tak tertanggal. So dan kita kena releasekan dulu sebab kita akan sangkut dekat pack yang ni, yang side yang sini. Ada satu lagi carabiner ni. So ni kita releasekan dulu. Tekan atas ni supaya dia release. Okay, kita tarik. Okay, lepas tu yang ni, carabiner ni kita sangkut dekat pack. Kita just tarik je benda ni. So automatik dia akan tegang. So kalau kita lepas, dia tak akan terloose. So dia memang sangat tegang dan sangat mudahkan. So better yang puli ni dekat atas supaya tali lebihan dia ni dia tak kena tanah. So yang ni dia sesuai kalau kita nak pasang kat main pole, kalau dekat flysheet lah. Okay, tu harga dia murah je, tak mahal sangat pun. So kalau berminat boleh tengok dekat link.